Ini kisah aku. Hari raya yang paling huru-hara. Semuanya bermula beberapa hari sebelum tu. Linda, kita ada masalah. Mama tak pedulilah apa pun jadi. Yang penting, raya kali ni, Fatah kena kenalkan calon isteri Fatah pada kami. Mama, Fatah ni tak ready lagi lah, Ma. Kalau nak, boleh je. Yang Mama nak calon menantu yang bijaksana, yang pandai berjimat cermat. Kalau tak... Kalau tak... Mama kahwinkan kau dengan Asma Maghrib. Mama tak nak, Mama. Kalau Mama nak, Mama rica. Kanda, hari ni kita kahwin. Kalau Kanda nak, boleh je. Sampailah di malam raya. Kami terlalu seronok nak sambut raya sampaikan tak sempat basuh pinggan mangkuk. Dan aku terlalu tak sabar nak jumpa bakal buah hati aku ke Kanda. Tak sabarnya nak tunggu esok raya dengan rombongan ke Kanda yang datang Minang. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita. Ada aku bersepah-sepah, pinggan-pinggan mangkuk tak basuh. Takkan aku yang kena basuh semua ni? Kenapa saya pula? Aku tak ambil. Mana ini? Mai, air tak ada ni. Macam mana nak basuh dapur ni? Hello? Assalamualaikum, Linda. Rombongan Kandi dah nak sampai dah ni. Tamu dah nak sampai. Kamu nak sampai? Sampai. Aduh. Alah, dah sampai. Kamu datang ni, Abang. Kamu kat luar ni. Pakai baju saya pasal apa? Oh, sampai dah kita. Dah sampai dah. Waalaikumsalam. Maruah keluarga kita kat tangan kau sekarang ni. Tak, sekali lah kan nak buat apa ni? Kau terjun kolam, terjun parit ke? Atau mandi rumah jiran? Yang penting kau mandi. Habis tu kenapa pakai macam ni? Demi maruah keluarga. Kalau nak, boleh je. Hei! Mama, ayah, papa. Semua ada pencuri, Kejap.